Baik, bertemu kita kembali bagi podcast kita pada pagi ini. Bersama kita lah Haji Syam. Hari ini topik kita apa ya? Kalau boleh kita nak bincang tentang sejarah dan terutamanya tentang Melaka dan juga cerita hantuah. Jadi satu persoalan yang pertama kepada Tuan Haji. Berapa besar agaknya kerajaan Melaka ni, kalau boleh Haji ceritakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Dr. Hamidun aka Dr. Don, rakan-rakan yang hadir dalam podcast yang ada. Pagi ini kita bersiaran daripada Institut Abdul Baki Genting Highland. Kita akan ambil masa lebih kurang dalam setengah jam untuk mengupas satu tajuk yang saya rasa cukup signifikan pada hari ini untuk kita kongsikan. Hari ini kita melihat orang-orang muda kurang berminat untuk mengenali sejarah yang ada di tanah Melayu ini. Yang mana satu masa dulu kita merupakan antara kerajaan terhebat yang ada di Nusantara ini, yang mana meliputi pulau-pulau dan tanah besar yang disebut sebagai Malay Archipelago, yang mana daripada Vietnam, daripada Kemboja, Brunei, Filipina itu sendiri dan juga sampailah kepada berbelas ribu kepulauan di Indonesia, dan akhir sekali berpusat di Melaka, ataupun disebut sebagai satu masa dulu The Blessed Land, tanah yang dirahmati, yang mana tanah yang dirahmati ini merujuk kepada semenanjung tanah Melayu. Baik, hari ini kita nak melihat sejauh mana besarnya kepulauan sejarah Melaka itu, seperti mana soalan daripada Dr. Don, dan signifikan kepada perjuangan dan pemahaman erti sejarah kepada orang muda pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan pakar sejarah, saya pakar bahasa. Background saya pun sebagai orang yang ambil TESOL, mungkin bahasa Inggeris tu lebih signifikan kepada saya untuk saya bercerita. Tapi daripada saya sekolah menengah, saya banyak berguru, berjumpa, mendengar, bertalaki dengan orang-orang lama, orang tua, yang mana mereka beritahu satu hari nanti sejarah ni akan hilang di telan masa. Jadi engkaulah harapan yang ada selaku orang muda pada masa itu untuk mendengar dan meneliti dan memahami sampailah pada hari ini memegang terus sejauh mana perjuangan orang-orang dulu membentuk generasi pada hari ini. Baik tuan-tuan, sejauh mana luasnya kota ataupun kerajaan Melaka. Saya merujuk kepada satu orang tokoh yang cukup hebat, yang saya selalu baca buku-bukunya. Saya pernah hadir dalam majlis-majlis beliau. Nama beliau adalah Profesor Dr. Rohaida Kamarudin. Orang yang bertanggungjawab melahirkan buku catatan Okinawa dan catatan Wijayanegara. Saya akan merujuk kefahaman saya melalui dua buku yang dihasilkan ini. Jadi saya kalau orang tanya nanti, Cik Syam cakap ni atas dasar apa? Atas dasar sendiri ke tak? Tak. Saya merujuk dan membahas daripada dua buku ini. Dan saya dapati sangat luas sebenarnya isu-isu yang telah ditinggalkan. Seperti mana juga kemana dokumentasi buku-buku Melayu. Tuan-tuan, tanpa kita sedar sebenarnya Portugis datang ke Melaka bukan hanya agenda untuk meluaskan kuasa, tetapi mereka juga disebut sebagai 3G yang kita sebut dulu: Glory, Gospel, and Geography. Mereka mencari tiga perkara ini. Tapi tahu tak tuan-tuan, sebelum saya nak cerita pasal 3G ke sini, kenapa Portugis daripada Portugal sana sampai ke Melaka? Dasar dia pada masa itu meluaskan jajahan takluk, itu betul. Tapi tuan-tuan, negara Portugis ni dia tebang balak pokok besar-besar buat kapal hanya semata-mata nak datang ke Melaka ke?
Jadi ini antara persoalan dia kan. Mesti ada agenda. Dan agenda ini telah dibentuk melalui pemahaman perjuangan mengembangkan agama Kristian itu sendiri. Jadi bila satu masa bila Portugis ini rasa cukup kuat, dia melihat apa tentangan yang akan dihadapi. Antaranya ialah kebangkitan Islam pada kurun ke-16 pada masa itu. Yang mana dia melihat ramai sangat orang ni tiap-tiap tahun akan pergi Madinah dan Mekah. Kenapa kan? Kerana orang lain tak ada, tempat lain tak ada yang orang akan berbondong-bondong berjuta-juta nak hadir ke Mekah dan Madinah kerana panggilan agama. Orang Kristian tak ada tempat. Boleh saya katakan begitulah, walaupun sekarang kita ada Vatican dan sebagainya. Okey. Jadi sampailah satu masa mereka ini ingin menguasai, seperti mana mereka menguasai India pada masa itu. Mereka mula bertapak di Goa. Akhirnya mereka mula mencipta idea bagaimana untuk menguasai Mekah dan Madinah. Jadi apabila ada dalam perbincangan mereka untuk menakluki Mekah dan Madinah ni, maka terkeluar satu idea di kalangan mereka sendiri. Dikata kalau sesiapa yang berani pada masa itu untuk menakluk negara-negara Islam, mereka terpaksa berhadapan dengan satu kuasa yang jauh daripada timur. Jadi orang Portugis terkejut. Kenapa kami nak menguasai Mekah dan Madinah di tanah Arab, tiba-tiba disebut sebagai satu bangsa yang akan menentang daripada timur? Di sinilah signifikan tuan-tuan bagaimana saya merujuk kepada ceramah Ustaz Abu Somad, kan? Melaka dan pendekar-pendekar dan panglima-panglima di Kepulauan Nusantara ini memperjuangkan Islam satu masa dulu, kan? Peluh keringat, air mata dan darah ini kerana perjuangan kerana Islam. Kerana orang Melayu ni dia akan sampai masa untuk ke Mekah. Orang Islam kan, mestilah. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan orang Melayu pada baginda Rasulullah, dia dijelmakan kepada kesungguhan orang-orang Melayu daripada timur ini buat kapal, naik kapal nak pergi buat haji ke Mekah. Nampak? Okey. Jadi kerana itulah juga jangan siapa-siapa berani kacau Mekah dan Madinah, kerana kita merasakan darah orang Islam ni adalah darah saudara. Jadi tambahan pula dua kota suci yang ada ini adalah kota keagungan Islam selepas jatuhnya Baitul Muqaddis. Ya, yang mana pada hari ini kita harus mengucapkan terima kasih. Kita harus berasa kita bersalah kerana tidak mampu mempertahankan Baitul Muqaddis daripada penjajahan Zionis. Jadi tuan-tuan, kerana itulah juga akhirnya dia orang dapat tahu kalau siapa-siapa berani mengancam Mekah Madinah, kita tidak akan sanggup mempertahankan bumi Mekah, bumi Madinah ini dengan darah, walaupun bukan tanah kita tetapi kerana agama kita. Ini perjuangan yang ada. Jadi mereka ini akhirnya tak apa, kita berhenti sekejap untuk agenda menguasai Mekah dan Madinah. Aku nak lihat bagaimana hebatnya kerajaan timur. Sebab tu dia orang hantar Lopez de Squire. Dia hantar melalui spy-spy dia yang ada dekat Goa pergi ke Melaka. Tapi sebelum sampai ke Melaka, orang dah cakap mereka yang datang ini adalah sebagai pengintip kepada kerajaan. Jadi akhirnya mereka ini ditangkap, ya. Cuma hebatnya orang Islam ni, macam mana pejuang-pejuang kita lah, Brigade Al-Aqsa, Brigade Al-Aqsa ni menangkap orang-orang daripada Zionis, daripada Yahudi. Akhirnya orang-orang ni keluar, tebusan ni keluar, mengagumi betapa hebatnya mereka ini duduk di bawah pejuang-pejuang Islam. Sama juga dengan Melaka, orang kena tangkap, patut letak dalam jail, tapi mereka diberi ruang untuk berjalan-jalan, untuk melihat sekitar kota Melaka pada masa itu. Dan akhirnya barulah mereka dia tahu hebatnya kota Melaka. Kerana saya baca dalam satu catatan tu, petang dia berjalan tu di tepi pelabuhan tu dengan mengagumi pelabuhan Melaka tu, dia terlihat ada satu jong. Jong ni macam perahu lah. Satu jong ni yang mana dalam jong tu tuan-tuan, dan catatan ni penuh dengan emas yang didatangkan daripada Palembang. Kapal tu tak ada orang jaga tuan-tuan.
Dalam catatan tu lah. Jadi nak ceritanya kayanya orang Melaka pada masa itu. Sampai sendal pintu tu pun dibuat daripada emas. Jadi orang melihat, ya Allah, hebatnya tanah ini. Yang itu kita sebut tanah yang diberkati, tanah yang tanah yang dirahmati. Dan hari ini pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam surat khabar sampai hari ini kan, antara isu yang kita tengok, saya tidak mengusik isu mana-mana. Kenapa di negeri Pahang tuanku turun sendiri untuk melihat sendiri apa yang berlaku pada tanah Pahang ni. Rupanya kita bukan jumpa derian, kita jumpa berkolah-kolah, kata orang tu, kolam yang digunakan untuk mencari emas. Sampai hari ini tuan-tuan. Jadi tanah semenanjung tanah Melayu ni penuh emas, betul. Saya rasa Kuala Lipis tuan-tuan. Kita ada nombor emas kedua terbesar di dunia di Kampung Penjum. Nak cerita tuan-tuan, 7-8 keturunan orang luar datang ambil emas kita, tak habis sampai hari ni tuan-tuan. Jadi itu nak cerita hebatnya tanah Melayu yang Tuhan jadikan untuk kita. Dan kita harus bersyukur kerana kita lahir sebagai anak-anak yang mempunyai IC, sebagai anak-anak yang lahir di tanah Melayu. Malaysia, Borneo lah Singapura. Sarawak dan Sabah. Orang tanya, kita balik pada soalan tadi, luas ke negara Melaka ni? Masa dulu negara tuan-tuan, kerana sebelum asal Malaysia nama kita apa? Kan? Orang putih sebut The Federation of Malay, Tanah Persekutuan Melayu. Sebelum itu nama dia apa? Kita tengok peta yang tahun 803 yang dibuat oleh para pelayar Eropah pada masa-masa itu kan. Apa yang disebut? Disebut Malaka. Besar semenanjung tu mesti ada Malaka. Sebab masa pada itulah kerajaan Melayu Islam Melaka ni wujud. Jadi daripada Malay Archipelago tadi, kita ada orang Melayu di Kampung Champa di Kemboja. Kita ada keturunan dan juga orang Islam Melayu di kerajaan Sulu, Palawan, Mindanao. Sebab tu dia ada Kota Batu kalau kat Filipina, kalau kita tengok dan sebagainya. Itu tanda-tandanya adalah kekuasaan Melayu pada satu masa sebelum mereka ni ditakluki oleh pedagang orang-orang Sepanyol pada masa itu. Kenapa nama dia Pilifin tuan-tuan? Siapa boleh jawab? Saya bercakap tentang signifikan Melaka, tapi saya juga bercakap kenapa nama dia Pilifin? Raja Philip. Kerana mereka ini tunduk kepada Raja Philip yang pada masa itu menguasai Filipina. Akhirnya mereka ini digelar Pilifin, mana orang-orang Raja Philip. Sebab tu sekarang ni perjuangan mereka nak keluar. Sebab tu bila saya berada di Pilifin, mereka kata, bila saya sebut they are going back to be a Muslim, dia kata tak, I'm not converting, I'm reverting. Kita dengar pun berdiri bulu roma tuan-tuan. Sebab dia kata dia bukan convert Islam, dia kembali kepada Islam. Nak ceritanya mereka bangga kepada keturunan mereka sebagai keturunan Melayu dan Islam. Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah yang ada, saya tanya satu je untuk tuan-tuan jawab. Kenapa selat yang panjang itu diberi nama Selat Melaka? Sedangkan kalau kita nak kira hebat tanah Sumatera lebih hebat, dia lagi besar. Jadi patut nama dia Selat Sumatera. Tapi Selat Sumatera pun tak bubuh. Beribu-ribu tahun pun dulu, daripada 1400, 1500, nama dia Selat Melaka. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau kita nak mengukur luasnya negeri, kalau Pahang, kita akan ukur daripada hilir ke hulu. Hilir Pahang, kita ada kat Pekan. Hulu Pahang ada di Kuala Lipis. Jadi nampak tak negeri Pahang tu luas macam mana? Kan? Dan orang kaya negeri Pahang ni, orang kaya berempat negeri Pahang, diutus menjadi wizurai raja, menjaga sepadan-sepadan negeri yang ada, sepadan-sepadan daerah. Macam tu lah terbentuk besarnya negeri Pahang. Saya senang sebab saya bagi contoh negeri saya lah, sebab saya lagi faham. Sama macam Melaka. Kalau kita nak ukur, mana hilir Melaka? Tu, bandar hilir Melaka tu. Kat situ lah bandar hilir dia. Mana hulu Melaka tuan-tuan? Hulu Melaka ada di Langkawi. Dan dikatakan, saya taklah boleh bukti sejarah ni, kita kadang-kadang kita daripada pelbagai sumber. Dikatakan Tuan Perak melarikan Hang Tuah setelah dihukum bunuh oleh Tuanku Sultan juga, dibawa lari ke Hulu Melaka. Jadi maksudnya Tuan Perak hantar Hang Tuah lari ke Pulau Langkawi. Kan jauh tu.
Jadi tuan-tuan, signifikan tak nama Selat Melaka itu berdasarkan jalur Melaka kat bawah, Hulu Melaka kat Langkawi. Itulah jajaran yang dijaga oleh Laksmana Hang Tuah. Okey. Jadi berdasarkan fakta itulah kita melihat Laksmana Hang Tuah ni hebat. Tapi hebatnya Hang Tuah ni bukan kerana batang tubuh dia saja. Hebat dia kerana armada perang yang ada pada masa itu oleh Melaka. Kapal yang digunakan ni bukan pakai rakit tuan-tuan, kan? Hari ni kita tengok replika Flor de Mars yang ada dekat Melaka tu. Tuan-tuan, kapal Hang Tuah hampir 3 kali ganda besar daripada kapal Flor de Mars itu. Cari, nama dia adalah kapal Mendam Berahi. Nama pun hebat pada masa itu, Mendam Berahi. Kapal inilah yang dicari oleh Profesor Rohaidah Kamaruddin. Akhirnya menemukan surat-surat yang dihantar oleh Kerajaan Melaka kepada Kerajaan Jepun bersama dengan sebilah kerih diplomasi menandakan adanya tanda hubungan. Saya pernah ke Beijing, ya. Saya pernah berada di Beijing selama beberapa kali. Saya naik tembok besar Cina. Di akhir program saya itu seorang profesor senior, profesor daripada Universiti Komunis Cina mengumumkan atas pentas, kami dulu dah lama ada hubungan diplomatik. We already have the diplomatic relationship with Angkor Malacca. Dia sebut tu, saya ada simpan tuan-tuan, Angkor Malacca. Saya pikir Angkor Malacca ni negeri mana? Nowadays Angkor Malacca they call it Malaysia. Terkejut saya, hampir-hampir nak bangun. Mana hebatnya Melayu ni, Malaysia ni, Melaka ini, kerana dia telah menjalankan hubungan diplomatik yang cukup lama antara Beijing dan Melaka. Sebab itu terbukti rupanya Laksmana Cheng He itu pernah hadir ke Melaka. Dan dia juga adalah seorang Muslim. Hebat kan? Itu dapatan ini kerana dokumentasi kita telah hilang. Tuan-tuan kena ingat, ya. Hilang ke mana? Tinggi mana? Istana Melaka. Dikatakan 7 tingkat kan? Dulu-dulu tuan-tuan, dokumentasi hebat ni akhirnya nak dikumpulkan di mana? Mesti dikumpulkan di dalam istana. Di istana je ada Kutub Kanah ni. Orang baru mungkin tak tahu apa ni Kutub Kanah. Kutub Kanah ni adalah perpustakaan. Dan apabila Portugis membakar 7 tingkat istana Melaka, tuan-tuan, dia bukan saja membakar fizikal istana Melaka itu sendiri yang kita gambarkan sekarang kan. Dia juga membakar segala dokumentasi. Okey? Kalau sekarang dalam operasi tentera disebut operasi bumi hangus. Dia akan bakar semua sampai tak ada tinggal, kadang-kadang tinggal arang je. Segala rahsia, segala bukti hilang bersama dengan abu-abu dan puin-puin yang ada selepas istana itu dibakar. Sebab tu kita hilang identiti. Kenapa saya berani sebut? Saya homesick saya ambil sejarah Melayu. Buku sejarah Melayu tu ditulis oleh W.G. Shelley. Kan? Orang putih yang buat sejarah kita. Kan? Lahir daripada buih lembu, ya, Wan Malini dan juga Wan Empuk. Itu yang kita faham, itu yang kita jawab dalam soalan STPM, itu yang kita lekatkan dalam kepala. Padahal ada setengah academician ini menolak, tidak benar. Tapi kita memerlukan pembuktian sebagaimana saya cerita sekarang lah, kan, antara bukti dia. Jadi menjawab soalan pertama yang Dr. Don beritahu tadi, sejauh mana negeri Melaka, daripada Bandar Hilir Melaka sampailah ke Ulu Melaka di Langkawi. Menjawab soalan pertama. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Jadi jadi isu juga perkara ini sebab ramai juga suara-suara yang mempersoalkan kewujudan Hang Tuah, kewujudan Mendam Berahi dan lain-lain. Jadi ada beberapa dokumen yang menunjukkan seperti mana yang telah disebut oleh Tuan Haji tadi, menunjukkan bahawa wujudnya Mendam Berahi, wujudnya Hang Tuah, dan Hang Tuah itu pernah ke India, Goa, Tamil, Kerajaan Kalinga dan juga di Ryukyu di Jepun. Jadi itu masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi mana dokumen yang telah kita belajar, yang telah kita diterapkan, mana itu, adakah itu sejarah yang sebenarnya, persoalan itu. Jadi kita bercakap tentang Profesor Rohani tadi, Rohaidah Kamaruddin. Ada
beberapa orang yang menafikan, mengatakan bahawa apa yang disebut oleh Profesor Rohaidah itu berkenaan dengan Katura itu, sebenarnya Katura itu dari mana, dan jejalu Nabi Ibrahim di situ. Ramai orang yang menafikan dan mengatakan bahawa beliau tidak mempunyai kepakaran dalam sejarah. Yang beliau kepakaran adalah dalam bahasa Arab. Jadi apa komen Tuan Haji? Silakan. Terima kasih Dr. Don. Mohon saya untuk membetulkan sedikit fakta yang mana sebenarnya Profesor Rohaidah Kamarudin ini memang pakar sejarah. Yang kita rujuk tadi sebenarnya adalah Profesor Solehah daripada Universiti Islam Antarabangsa. Ini dua orang tokoh yang pada hari ini mengangkat martabat dan darjat perjuangan agama bangsa kepada Hang Tuah dan juga kepada agama Islam pada hari ini. Ya, saya tak nafikan, saya pun ada membaca. Orang bertikaikan kepada Profesor Solehah, mana you dapat dan sebagainya ni. You bukan ahli sejarah, tuan-tuan. Ahli sejarah ni boleh mendapatkan maklumat daripada beberapa sumber. Pertama, dia melihat. Contoh, kita melihat sungai batu yang ada itu dengan mata kita. Kita ukur berapa banyak relau besi yang ada. Ya, relau untuk memasak besi yang ada dikatakan sampai 2 juta. Kita nampak bukti fizikal. Itu satu bab yang kita tengok, kita gali dan kita buat fakta sejarah. Profesor Solehah dia baca kitab. Buku-buku yang dikarang selama abad yang mula-mula dulu masih ada. Dia baca, dan karangan itu bukan dibuat oleh orang Melayu. Karangan itu dibuat oleh bangsa-bangsa yang ada di Palestin. Orang putih, orang Eropah yang ada belah sana. Itu kepakaran dia. Dan daripada situlah dia dapat segala maklumat yang ada. Kenapa kita nak ukur? Oh, hanya sejarawan saja boleh mengukur sejarah. Pakar bahasa dia baca. Dia juga mempunyai ilmu yang lebih daripada sudut pembacaan, daripada sejarawan itu sendiri yang melihat. So kita tak boleh salahkan daripada mana dia dapat. Dia dapat daripada pembacaan. Jadi itu pun salah satu kaedah untuk mencari gali balik sejarah yang ada. So saya tak nak pertikaikan bab tu. Profesor Rohaidah Kamarudin, dia dulu asalnya mencari benda berahi. Kemana pergi, bagaimana buat, besar mana. Dia analisis dan research beliau ke arah itu. Tetapi Allah buka lagi hijab. Dia tiba-tiba teringat. Dia nak menanya kawan-kawan dia kebetulan dia boleh cakap Jepun dan sebagainya. Dia tanyalah Universiti Tokyo, kata saya lah, ya, ada tak sejarah-sejarah Melayu yang ada terkait dengan perpustakaan di Jepun dan sebagainya. Dia juga dengan berharap, maknanya dengan harapan yang dia tidak meletakkan harapan yang tinggi lah. Tetapi dijawab oleh kurator yang ada sana, ada, dia kata. Terkejutlah dia. Ada bentuk bagaimana? Kami ada surat. Terkejut. Surat diplomasi yang dihantar daripada satu kerajaan kepada kerajaan yang lain. Dan surat itu ditandatangani oleh Laksamana Maraka. Jadi bila kita merge tarikh itu, memang tarikh itu adalah tarikh di waktu kepimpinan Hang Tuah menjadi Laksamana. Jadi tuan-tuan, itu juga adalah daripada bukti bacaan. Rupanya bila Jepun hantar kepada kita surat-surat yang ada itu, tak silap saya masa saya baca dalam buku tu, barang-barang dalam perut kapal Mendam Berahi itu pun ada. Dia sebut Sutera Melaka lah dan sebagainya. So detail. Dan sampai hari ini muzium sana menyimpan keris 7 lok tanda diplomasi antara kerajaan Melaka dan juga kerajaan pada masa itu, kerajaan Rukyu mungkin. Sekarang ni, lepas tu kita tak jumpa tu, dan cari. Mana? Kita nak cari Rukyu tak jumpa. Sebab kepulauan tu telah ditukar menjadi Kepulauan Okinawa. Sebab tu kita baca. Akhirnya adalah bukti sejarah yang jelas, yang mana memang Hang Tuah itu wujud, kerana surat itu wujud, dan hubungan diplomatik itu berlaku. Bukan itu saja, selepas itu kupasan yang ada di seluruh dunia. Akhirnya tuan-tuan jangan pelik, dalam era-era 90-an saya pernah tengok video cerita Tamil, tapi cerita bahasa Hang Tuah, cerita Tamil, dan cerita ini di negara India, bukan kat sini, menceritakan tentang seorang Laksamana Melayu yang hebat dalam bahasa Tamil.
dengan pakaian ada tanjak. Rupanya bila Profesor Haidar Kamaruddin expand the research dengan izin, barulah dia dapat buat satu lagi buku, Catatan Wijaya Negara, ataupun disebut sebagai Benua Keling pada masa itu. Saya sebut apa yang ada dalam tu. Namanya pada masa itu disebut sebagai Benua Keling. Saya ikutlah yang macam Dr. Don sebut sebagai apa tadi? Kalinga. Itu antara benda-benda macam tu. Dan terbukti Hang Tuah ini, kalau Jepun dia simpan, rupanya di Wijaya Negara ini dipahat gambar Hang Tuah itu dengan bertanjak menaiki kuda. Sampai hari ni boleh pergi tengok. Tak silap saya, Prof. Haidar juga pergi ke India, tengok benda tu, ambil gambar, dan lahirlah sebuah buku Catatan Wijaya Negara. Jadi tuan-tuan, Hang Tuah pergi daripada timur sampai ke barat, tuan-tuan. Hebat tu bangsa tuan-tuan ni. Kenapa hari ni orang muda tak nak angkat benda ni? Orang muda kurang pengertian, kan? Kita kena ada roh kembali perjuangan seperti mana anak-anak Patani. Setiap kali hari raya, saya tak silap saya dah 7-8 tahun ni, perhimpunan besar-besaran orang muda, lelaki lah, pakai baju Melayu daripada segenap Nusantara sekarang dah ada. Malaysia datang, Indonesia datang, Singapura turun, berkumpul di Patani. Patani juga kerajaan yang hebat, kerajaan Islam yang hebat, yang duduk di bawah kerajaan Melayu Melaka pada masa itu. Ada dalam gambar, dalam peta, boleh tengok balik. Jadi Patani juga dulunya adalah di bawah kedaulatan Islam Kelantan, kan? Di sini, tapi mungkin ada sedikit-sedikit berlakunya perubahan dalam sejarah yang berlaku. Patani diserahkan kepada kerajaan Siam melalui perjanjian yang dibuat oleh orang putih melalui British. Diserahkan Patani kepada Thailand. Dan akhir pun pada hari ini kekallah Patani ini duduk di bawah kerajaan Thailand. Baik, hari ini saya nak mengisahkan dua perkara inilah sebenarnya. Kalau kata Hang Tuah tak wujud, kenapa buku dan segala jejak dia kita ada, tuan-tuan? Apabila Alfonso de Albuquerque menakluki Melaka, dia dapati pada masa itu dalam setengah hari saja dia dah menakluki 1,500 meriam, pucuk meriam yang ada di kota Melaka. Kota Melaka ni antara kota yang sepatutnya tidak jatuh ke tangan Portugis, tetapi dia jatuh kerana apa? Kerana fitnah, kerana dendam, kerana ego, sakit hati dan sebagainya yang berada dalam kota Melaka sendiri, menyebabkan seluruh Nusantara ini berdengki kerana hebatnya, kayanya kerajaan Melaka. Akhirnya beberapa orang yang disebut sebagai Raja Mandalia pada masa itu, antara orang watak-watak utama yang menjatuhkan Sultan Melaka. Dia ini penasihat Sultan Melaka. Tapi itulah, pengkhianatan ini biasanya berlaku di kalangan orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, arahnya si Kitul untuk membuka kota Melaka masa berperangan supaya orang Portugis boleh masuk dan menguasai Melaka pada masa itu. Jatuhlah kepimpinan kerajaan Melaka yang hebat itu kerana sifat dendam, sifat dengki yang ada sesama kita di sini. Orang Melayu ni, tuan-tuan, itulah hakikat kita. Kita tengoklah berapa banyak kerajaan yang ada pun akhirnya berperang dengan perang saudara. Ya, berperang kerana harta, berperang kerana pangkat jatuh. Orang Islam itulah kelemahan dia. Sebab itu sampai hari ini kalau kita tengok cerita Mak Kilau, watak yang dibawa itu disebut orang Melayu ini sebenarnya kerana sifat itulah mereka tidak boleh menguasai kerajaan yang besar. Kerana apa? Bila nak berjaya saja akan ada datang rasa dengki dan akhirnya jatuh. Okay? Ingat, orang Islam itu tidak akan kekal mulia kalau hanya dengan adat yang dia ada. Tapi kita kena ingat, kita akan kekal mulia kalau kita jaga agama kita. So pada masa itulah bila dah kaya ni, agama pun mungkin mana tidak terjaga dengan baik, dan akhirnya banyaklah berlaku pertelingkahan kecil menyebabkan jadi besar. Bila tak kuat, panggil orang luar datang bantu. Kita tengok apa yang berlaku pada perjanjian Bangkok, kan? Bagaimana boleh menyerahkan satu negeri. Kerana apa? Kerana pada masa itu kita tengok mengarah kepada Malayan Union ni, semua kebangkitan yang ada ini kerana apa? Kita ditindas, kan? Dipaksa raja-raja kita menandatangani perjanjian yang berat sebelah. Tapi kita tidak mampu, tuan-tuan, kerana kita hati-hati kita tidak bersatu. Hari ini pun, tuan-tuan, saya nak mengingatkan diri saya nak mengingatkan rakan-rakan yang ada dan seluruhnya juga
akhirnya kepada orang muda. Jaga agama, jaga silaturahim kita supaya kita kekal dalam perjuangan, dalam saf perjuangan yang ada. Jadi Dr. Don tadi tanya apa tadi yang pertama Dr. Don? Tadi yang pertama ni, yang kedua, soalan yang kedua tadi. Yang pertama tadi berkenaan dengan Melaka. Melaka besar luas mana? Yang kedua tadi? Hang Tuah, Baik. Bendam Berahi. Sekarang ni tuan-tuan dah faham ya. Bendam Berahi dan Hang Tuah itu wujud dan dibuktikan secara fakta. Dengan dua catatan yang saya gunakan tadi, yang saya baca, catatan Okinawa dan juga catatan Wijaya Negara yang dihasilkan oleh Profesor Rohaida Kamaruddin dan seorang lagi doktor. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat itu dulu kot rasanya bersama dengan Dr. Don pada hari ini. Semoga sejarah yang ada ini menjadi iltizam dan menjadi kata orang semangat kepada kita untuk orang Melayu bangun dan bangkit menjadi orang insan yang disebut sebagai Rasulullah. Mereka-mereka yang akan membawa panji-panji hitam daripada timur untuk menjaga agama Islam kita di hujung waktu ini. Terima kasih. Kembali kepada Dr. Don. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji. Itu dia wacana perbincangan tentang sejarah dan juga tadi saya tak bisa. Okey, wacana tentang sejarah dan juga jati warisan Melayu. Jadi itu sampai di sini saja. Kita akan bertemu dalam podcast yang seterusnya. Bye bye.